Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam maju Johor. Hari ini 26 Mac 2026, genap 4 tahun saya sebagai Exco Kerajaan Negeri Johor. Patik ingin menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim dan Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail atas perkenan melantik Patik menjadi Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor. Saya juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih serta penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Dato' On Hafiz bin Ghazi atas kepercayaan beliau kepada saya sebagai salah seorang anggota pentadbiran Kerajaan Negeri Johor, sekaligus pasukan beliau dalam membangunkan dan memajukan negeri Johor yang kita cintai ini. Dalam tempoh 4 tahun ini banyak perkara yang telah kita usahakan. Ada projek yang baru dimulakan, ada projek yang dalam pembinaan dan ada juga projek-projek yang telah pun disiapkan. Dalam tempoh beberapa minit ini, saya akan merumuskan beberapa projek-projek berimpak tinggi yang sedang dilaksanakan dan telah pun siap di negeri Johor dalam tempoh 2022 hingga 2026. Jika semua masih ingat, antara perkara pertama yang Kerajaan Negeri Johor di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Dato' On Hafiz bin Ghazi serta saya sendiri selalu turun padang di CIQ BSI dan juga KSAB bagi memantau kelancaran perjalanan antara rakyat Malaysia dan juga rakyat Singapura yang secara harian merentasi sempadan kedua-dua buah negara ini. Alhamdulillah, dalam tempoh 4 tahun banyak perkara yang telah kita lakukan. Antaranya ialah di BSI kini terdapat 77 kaunter kereta yang turut dilengkapi dengan QR Code MyNice. Selain itu, daripada 40 kaunter manual bagi penumpang bas, 8 daripadanya dilengkapi QR Code MyNice dan terdapat 66 kaunter e-gate telah pun disediakan bagi melancarkan proses immigration. Manakala penambahbaikan yang telah dilaksanakan di kaunter motosikal pula, 69 buah kaunter daripada 100 buah kaunter telah dilengkapi dengan QR Code MyNice yang jauh lebih pantas. Manakala di KSAB, 48 buah kaunter kereta telah dilengkapi dengan QR Code MyNice dan bagi kaunter bas, tambahan 4 unit QR Code MyNice telah dilaksanakan di samping 14 kaunter QR Code MyNice di bahagian motosikal. Walaupun kedua-dua CIQ ini berada di bawah kawalan dan tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan Persekutuan, inisiatif daripada Kerajaan Negeri juga membantu melancarkan perjalanan di kedua-dua CIQ selain kerja-kerja menaik taraf sistem immigration. Antara projek Kerajaan Negeri di sini ialah pemasangan bumbung di zon motor masuk BSI, pemasangan kipas industri di kawasan menunggu bas di BSI, projek pemasangan bumbung bagi parking JB Central Aras 5, kelengkapan laluan kontra di Dewan Pejalan Kaki di BSI, pembinaan laluan kontra untuk kereta dan pemasangan lampu isyarat di kaunter kontra di KSAB dan pembinaan ruang bagi penyelia immigration memantau dan menjalankan tugas di KSAB. Antara cabaran yang dihadapi oleh Kerajaan Negeri Johor pada tahun 2022 ialah banyak projek-projek yang tergendala, khususnya akibat daripada COVID. Jadi fokus utama saya dan kawan-kawan ialah untuk memastikan projek-projek yang terbengkalai di seluruh negeri Johor dapat diselesaikan dengan baik. Antara projek-projek tersebut ialah projek Seleko S di Kulai yang siap pada November 2023, projek Bina Jalan Baru merentasi Kampung Rahmat dan Estet Seri Gading di Batu Pahat siap pada Oktober 2024, projek naik taraf dari Jalan Taman Kempas Utama ke Kampung Maju Jaya yang siap pada Ogos 2025, projek menggantikan Jambatan Kampung Sawah Pontian yang siap pada Januari 2026 dan projek menggantikan Jambatan Besi di Jalan Gelang Patah Pendas yang juga siap pada Januari 2026. Selain menyiapkan banyak projek sakit dalam tempoh 4 tahun ini, kami juga telah berjaya menyiapkan beberapa projek penting. Antaranya, projek pelebaran jalan FT50
antara Tol Air Hitam ke Pekan Pait Raja Batu Pahat. Pembukaan Jejambat Meridian East yang menyuraikan trafik dari SDE. Projek naik taraf Jalan Keluang Paluh Yomping di Keluang. Projek Jalan Penghubung Mukim Linau ke Mukim Tanjung Semberong di Batu Pahat. Projek Jalan Pintasan Baru dari Jalan Sawah Baru ke Tenang Station di Segamat dan banyak lagi. Antara fokus Kerajaan Negeri Johor dalam tempoh 4 tahun ini adalah memastikan kemudahan asas seperti bekalan air sentiasa menjadi keutamaan seiring dengan pembangunan negeri Johor. Air merupakan nadi penting kepada kehidupan rakyat dan negeri Johor. Dalam tempoh 4 tahun ini, pelbagai projek telah pun dilaksanakan bagi menjamin bekalan air terawat dan juga sumber bekalan air di seluruh negeri Johor. Antara projek bekalan air terawat yang telah siap ialah pembinaan tangki air Bukit Naning Muar, projek menambah baik sistem agihan di Kampung Maju Jaya, Johor Bahru dan Kampung Parit Markom di Pontian, projek tambahan kapasiti 4 juta liter sehari di LRA Lok Heng, Kota Tinggi, projek tambahan kapasiti 5 juta liter sehari di LRA Gerisik Muar, projek tambahan kapasiti 10 juta liter sehari di LRA Paguh Muar dan banyak lagi projek yang telah pun siap, khususnya kerja-kerja naik taraf kapasiti pipe dan penggantian pipe-pipe lama di seluruh negeri Johor. Untuk projek bekalan air mentah pula, projek penyaluran air Layang 2 telah pun siap pada tahun 2024 yang mampu mengoptimumkan sumber air Johor sebanyak 300 juta liter sehari. Portfolio pengangkutan kami di peringkat Kerajaan Negeri Johor sentiasa menambah baik pengangkutan awam yang ada negeri Johor. Antaranya ialah bas Muafakat Johor yang diberikan perkhidmatan secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia di seluruh negeri Johor. Perkhidmatan bas Muafakat Johor atau BMJ ini sentiasa ditambah baik sejak 2022, yang mana peruntukan ketika itu sekitar 20 juta ringgit dan kini di tahun 2026 peruntukan dinaikkan kepada 32.6 juta ringgit yang memberi manfaat kepada 2 juta ridership setahun di 61 laluan dengan beberapa laluan dihybridkan dan bilangan 79 buah bas agar penggunaan yang lebih optimum. Bas shuttle secara percuma juga disediakan bagi pelawat dan pesakit yang berkunjung ke Hospital Sultanah Aminah HSA dan Hospital Sultan Ismail HSI. Ditambah lagi, servis bas percuma bagi mereka yang ingin menonton perlawanan JDT di Stadium Sultan Ibrahim SSI. Mereka yang ingin beriadah ke Zoo Johor dan beberapa lokasi menarik juga disediakan servis percuma dengan kos keseluruhan ditanggung oleh Kerajaan Negeri Johor sebanyak 1.42 juta ringgit. Selain itu, Kerajaan Negeri juga menaik taraf perkhidmatan di Lakin Central dengan membina struktur bumbung bagi keselesaan penumpang, naik taraf tandas lelaki dan perempuan, pemasangan kios digital bagi pembelian tiket, self-check-in dan penukaran boarding pass, bilangan monitor pemberitahuan dan maklumat atau PIDS ditambah sehingga 16 unit bagi membantu penumpang merancang perjalanan mereka. Selain daripada itu, kami di peringkat Kerajaan Negeri Johor sentiasa menyokong projek-projek kerajaan persekutuan yang melibatkan pengangkutan awam seperti ETS dan RTS supaya dapat disiapkan mengikut masa yang ditetapkan. Kerana projek ini memberi manfaat yang baik untuk kerajaan dan juga rakyat negeri Johor, kami di peringkat Kerajaan Negeri Johor telah menubuhkan satu jawatankuasa khas untuk memantau kerja-kerja tersebut di samping membantu dari segi pengambilan tanah, perpindahan penduduk dan sebagainya bagi melancarkan projek ini. Dalam tempoh 4 tahun ini, negeri Johor menerima limpahan projek-projek berimpak tinggi. Antaranya ialah pelebaran lebuh raya seperti pembinaan lorong tambahan lebuh raya Utara Selatan Plus bagi fasa 1 dari Senai Utara ke Sedenak, fasa 2 dari Sedenak ke Sempang Renggam, fasa 3 dari Sempang Renggam ke Macap dan fasa 4 dari Macap ke Air Hitam.
Manakala bagi projek menaik taraf Lebuh Raya Senai Desaru SDE akan bermula dari jambatan Sungai Johor sehingga Sungai Semencu dan Cahaya Baru sehingga jambatan Sungai Johor. InsyaAllah projek-projek ini dipantau secara rapat di peringkat Kerajaan Negeri Johor agar ianya dapat disiapkan mengikut masa dan jadual yang ditetapkan kerana ianya memberi impak yang sangat positif kepada rakyat dan juga bangsa Johor. Antara fokus utama bagi Kerajaan Negeri Johor ialah untuk menyelesaikan isu-isu banjir di seluruh negeri Johor. Antara projek yang sedang dipantau buat masa ini ialah projek-projek rancangan Tebatan Banjir yang dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2027. Antara projek-projek lain yang telah pun diluluskan dan sedang giat dalam pembinaan ialah seperti projek rancangan Tebatan Banjir di Lembangan Sungai Muar, Fasa 3, Pakej 1 dan Pakej 2 di daerah Segamat, rancangan Tebatan Banjir Sungai Johor, Fasa 1, Pakej 1 dan Pakej 2 di Bandar Kota Tinggi Johor dan rancangan Tebatan Banjir Bandar Batu Pahat. Alhamdulillah, itulah tadi rumusan serba sedikit tentang kerja-kerja dan usaha yang dilakukan oleh kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi bersama Exco serta saya sendiri dalam tempoh 2022 hingga ke 2026. Diam tak diam, saya telah pun 10 km buat brisk walking sambil menerangkan tentang pembangunan dan kemajuan di negeri Johor dalam tempoh 2022 hingga ke 2026. Jadi terima kasih kepada semua yang sentiasa memberikan sokongan padu kepada Kerajaan Negeri Johor di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi. Kita minum sekejap.